hanya sebab krisis minyak bukan alasan untuk bekerja di rumah. Itu tegas seorang pemerhati mengulas kesaan ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin terhadap kerajaan agar memberi perincian lebih jelas mengenai cadangan bekerja dari rumah BDR kepada penjawat awam. Pemerhati mendakwa langkah yang sedang diteliti oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuk pelaksanaan kerja anjal dilihat hanya sebagai usaha mengelakkan kemarahan penjawat awam. Dakwa pemerhati memandangkan penjawat awam merupakan antara kumpulan pengundi penting sekaligus menjadikan sokongan terhadap isu ini sebahagian daripada strategi menarik undi. Pemerhati mendakwa lagi ia sekaligus mengelakkan reaksi negatif khususnya dalam konteks politik semasa yang dikatakan pilihan umum raya PRU around the corner atau bakal berlaku. Dalam pada itu, pemerhati berkata pelaksanaan BDR hanya berisiko memburukkan lagi prestasi sistem penyampaian perkhidmatan awam yang masih berdepan cabaran kecekapan.